Adik, cepatlah sikit. Nanti ibu nak masukkan barang-barang niaga ni. Tapi Kak, jari adik dah lengur dah ni. Kat sekolah tadi, cikgu suruh salin banyak kerja. Kawan-kawan adik kalau balik, boleh main, boleh tidur. Kita pula kena tolong mak uli keria. Anak-anak ibu, tak baik tau mengeluh. Inilah rezeki kita. Bila kita tolong-menolong, Allah permudahkan urusan kita. Tak apa, Dik. Nanti bila kita dah besar, kita pula yang bahagiakan ibu. Biar ibu bangga dengan kita. Adik, jom balik. Kak, agak-agaknya ayah kat mana sekarang? Entahlah, Dek. Kita pun dah lama tak jumpa ayah. Tapi, adik janganlah tanya ibu pasal ayah lagi. Nanti ibu sedih. Tapi, adik rindu sangat ke ayah, Kak. Adik ingat lagi, ayah suka sama makan kuih keria. Sepinggan keria, sekali hajab je. Dah lah, Dek. Jom kita balik. Nanti awak susun lah dekat sini ya kakak. Ya bang, nak berapa? RM8 satu? Kering kau ni lain macam sedap dia. Anak-anak kau pun rajin menolong. Alhamdulillah bang. Inilah punca rezeki kami bertiga. Doakan ya budak-budak ni berjaya. InsyaAllah. Kak, kalau ayah masih ada, mesti kita tak payah susah macam ni kan? Dek, ayah tak ada pun, kita masih boleh hidup. Sebab kita ada ibu. Ibu cukup untuk kita. Jom kita balik. Kak, tu bukan ayah ke? Kak, betul ke? Ayah. Kini kau tiada lagi di sisi
kehilangan tempat bermanja. Kau pergi tanpa kerelaan. Dalam kerja ini, ada rindu yang tak pernah hilang. Ayah pergi menjauh, namun kasih dan rindu ada dalam setiap rasa dan doa.